Letaklah nama belinjo kari, kan? Sedap. First time aku dengar belinjo ada flavor. Kalau tidak, makan yang kelat-kelat pahit ni je tau. Tapi kelat-kelat pun tinggal separuh, nampak? Tapi yang ni, kemain. Siap berempah lagi. Bau dia masih lagi bau belinjau. Tapi nampaklah rupa rempah dia tu. Nampak tak? Ada serbuk-serbuk yang melekat dekat belinjau tu. Tak sabar nak try. Aku close up sikit yang berempah ni. Nampak kan dia ada serbuk-serbuk perasa dia tu. Sekejap. Try lagi sikit. Yang berempah ni dia ada rasa macam ada kari sikit. Bau pun macam ada bau kari. Ada manis-manis sikit. Yang berempah ni lagi sedap daripada original. Kalau siapa yang baru nak try makan belinjo ni, hampa boleh start dengan yang ada flavor berempah ataupun salted egg lah. Sedap sikit. Tengok dekat beg kuning. Oh!